Sebentar lagi BIM ini akan bergerak menuju ke mobil kren 500 tan. Moga dipermudahkan segala urusan launching pada malam ini. Okey guys, sebentar lagi mobil kren 500 tan ni dia akan angkat beam tu bawa ke sebelah tepi jalan tepi jalan dan akan diletakkan di situ. Baru tu nanti crawler crane 600 tan ni dia akan sambut beam ni sampai gantung. Nanti dia akan bawa ke tengah jalan dan 500 tan ni pula akan angkat di sebelah hadapan beam tu. Baru itulah diorang akan sama-sama launching, letakkan di atas span. Ini adalah satu kerja yang mencabar jadinya memang terbaik. Asia Group and the gang, moga dimudahkan segala urusan. Apa yang kita nampak 500 tan tengah slow swing membawa beam pergi ke sebelah kanan dia.
sekarang posisi beam tu dia sudah berada betul-betul di tepi jalan selepas itu crawler crane ni dia akan sambut ujung beam tu dan dia akan slow-slow tarik bawa pergi ke tengah jalan. Bila beam tu dah sampai hampir dengan mobil crane 500 tan, dia akan gantung sebelah hadapan beam tu, baru tu nanti diorang akan angkat berdua meletakkan ke atas span. Sebentar lagi jalan akan tutup. Sebentar lagi jalan akan tutup. Baru tu kerja-kerja launching beam ni boleh dilaksanakan. Ini diorang tengah membuat persiapan dulu diorang akan ikat dulu wire lam apa semua, baru tu diorang akan angkat. Okey, crawler crane 650 tan ni pun dia dah start tarik beam tu ke tengah jalan Moga dipermudahkanlah urusan kerja-kerja malam ni, insya-Allah. Tinggal lagi 2 batang beam sahaja. RM500 tan tengah ikat wire lam dan bersiap-siap untuk sama-sama mengangkat beam untuk diletakkan atas span. Hampir tiba ke atas span. Sekarang ni crawler crane tengah naik boom. Dia akan naik boom, turun wire lam, naik boom, turun wire lam untuk meletakkan ke atas span tu. Memang terbaik semua operator-operator Moga sentiasa dipermudahkan segala urusan.
Alhamdulillah, beam tersusun cantik dan rapi di atas pen. Jadi teruskan menonton part yang seterusnya di channel Azmi Yaakob. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel Azmi Yaakob. Kita jumpa yang part yang seterusnya, insya-Allah. Dan terima kasih kepada pengguna jalan raya yang sabar menunggu kerja-kerja launching beam ni. Sebab beam ni berat, jadi anda kena berhenti seketika untuk memudahkan urusan abang-abang semua yang bekerja malam ni.